zikir dia DAP. Zikir DAP jahat, DAP jahat, DAP jahat, DAP jahat. Okay. Tapi you are paying them money. Bukan sekali, banyak kali lah. You lawan dia, tapi you bagi duit dekat dia. Yang bagi duit tu bukan yang dituduh yang bersalah itu, tapi yang bagi duit itu parti dia. Ahli-ahli. Can you imagine what can stupidity do more than this? Pejam celik sudah 20 Ramadan hari ini. Kita berpuasa di bulan Ramadan 1446 Hijrah. Dan hari ini kita bersiaran sekali lagi dalam podcast Jangan Pajak Otak Brook Talk. Membawa kepada anda seorang tetamu istimewa. Pernah menjadi mantan Menteri Agama pada zaman Pakatan Harapan 1.0. Dengan segala hormatnya saya persilakan kalau boleh widescreen kan, kita mengalu-alukan kedatangan yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof Rawal, dan terima kasih kerana menerima jemputan JPO. Terima kasih YB kepada host yang sudi menjemput saya hari ini. Ini pertama kali kita mendapat kehadiran Dr. Mujahid, YB Dr. Mujahid di sini, dan saya telah cuba beberapa kali untuk mendapatkan beliau, dan alhamdulillah ini tarikhnya kita dapat beliau di konti JPO. Jadi tajuk yang kita nak berbicara malam ni YB ialah berkenaan dengan budaya fitnah dan khawarij. Jadi sebelum saya nak teruskan isu berkenaan dengan khawarij dan budaya fitnah ni, mungkin kita boleh tayangkan satu social eksperimen atau eksperimen sosial kita yang kita buat Ramadan tahun lepas berkenaan dengan definisi atau pemahaman masyarakat mengenai khawarij. Kita tayangkan. Khawarij pun kurang enggak lah. Kalau khawarij tahu tak? Tak. Khawarij. Dia tak tahu. YB kalau boleh tengok sebentar tadi, seolah-olahnya orang tidak faham apa itu budaya khawarij. Dan masyarakat biasa, pengundi biasa seolah-olah tidak pernah dengar pun. Kalau boleh kita buka mukadimah sedikit tentang budaya khawarij ni YB. Apa maksud sebenarnya budaya khawarij ni? Terima kasih sekali lagi. Kalau kita melihat istilah khawarij itu dari sudut bahasanya, ia berasal dari bahasa Arab dan dia daripada perkataan kharijah, dan pluralnya adalah khawarij, iaitu satu makna yang keluar secara besar-besaran. Dan apabila dikaitkan dalam sejarah, ia berlaku seketika zaman Saidina Osman, Saidina Ali, di mana sekelompok daripada kalangan kaum muslimin, mereka bertindak untuk memberontak kepada khilafah pada waktu itu. Tujuan mereka sebenarnya dan hakikatnya adalah sebab-sebab politik, bukan sebab-sebab agama pun. Dan mereka kemudian terbentuk sebagai satu pasukan pemberontak yang punya ideologi tersendiri. Di mana ideologi dia itu juga dikatakan keluar daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami apa yang cuba mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya kelompok ini later years ataupun kemudiannya mereka diletakkan gelaran khawarij, iaitu kelompok yang keluar, dan mereka ini punya ciri-ciri tertentu untuk digelar sebagai khawarij. Pertama, sikap ekstrim mereka kepada pandangan-pandangan politik. Yang kedua ialah mereka menganggap pandangan mereka sahaja yang betul. Pandangan orang lain tidak betul. Walaupun Saidina Ali pernah berhujah dengan mereka. Pernah menjelaskan kepada mereka stand kerajaan pada waktu itu, stand khilafah pada waktu itu adalah hal tertentu, tetapi mereka sangat pandai dan petah berhujah untuk menafikan apa sahaja yang cuba dijelaskan. Akhirnya Saidina Ali dalam ungkapannya yang sangat terkenal dalam sejarah yang menyebut al-haq uridu bihal batil, iaitu kamu cakap tu betul, tetapi
apa yang betul itu kamu guna untuk kesesatan. Jadi dari situ kita boleh lihat bahawa Khawarij itu sendiri, saya boleh memahami kenapa masyarakat tidak tahu sangat, sebab perkataan itu lebih banyak disebut di dalam kitab-kitab sejarah, dan apabila mereka bercakap tentang lahirnya kelompok-kelompok di dalam Islam ataupun al-firaq fil Islam, seperti Syiah, seperti Ibadiyah, dan di situ diletakkan istilah Khawarij sebagai pencetus kepada satu fahaman kemudiannya menjadi fahaman yang bersifat aqaidi, iaitu sifat kepercayaan, teologi, dan juga fiqhi dan juga fiqh. Jadi asal usul perkataan Khawarij itu adalah satu ungkapan yang digunakan apabila sekelompok manusia, umat Islam yang keluar daripada kebiasaan untuk memberontak ke atas pemerintahan, dan akhirnya mereka juga menjadi orang yang ekstrim dalam pandangan dan pendapat mereka. Dan bagi mewajarkan kewujudan mereka, mereka mengheret isu ini kepada soal-soal kepercayaan, teologi, dan juga soal-soal fiqh, di mana di sinilah kita melihat salah satu dosa besar Khawarij ini ialah menghalalkan darah kaum muslimin. Di mana mereka menyatakan siapa saja yang menentang mereka, maka darah mereka adalah halal. Jadi inilah bahayanya budaya Khawarij. Dan kita dalam cuba memahami Khawarij, kita juga kena memahami apa fundamental dia sehingga lahirnya perkara ini. Dan soalan yang lebih penting, apakah tidak Nabi SAW pernah memberi amaran akan kewujudan mereka ini. Jadi yang tu mungkin next round. Next round, ya. Dan panjang dah. Panjang Cukup, dah tu lebih pada. saya rasa cukup sebagai mukadimahnya kalau kita nak memahami budaya Khawarij itu. Dan tadi YB juga menjelaskan ia tidak sangat berkait dengan dakwah agama dan sebagainya. Ia lebih berkait kepada politik. Betul. Saya nak bertanya sejarah-sejarah kita dulu. Budaya Khawarij ini bagaimana ia bermula di Malaysia. Dulu masa saya kecil, kita diberitahu tentang amanat Haji Adi. Di mana ada amanatnya yang mengkafirkan umat Islam lain. Dan amanat itu kita diberitahu juga pernah diharamkan. Ya, diharamkan, difatwakan haram. Tetapi kalau kita tengok dalam media sosial sekarang ini, seolah-olahnya budaya takfir dan Khawarij itu tergabur kembali. Saya baru menerima celaan sebagai munafik, barua, kafir harbi. Pandangan YB, budaya Khawarij dan takfir ini dalam masyarakat Malaysia sekarang bertitik tolak daripada amanat Haji Adi. Sangat menarik apa yang dibangkitkan oleh host kita, bahawa macam saya kata tadi, Khawarij itu adalah produk dari sudut sebab kenapa dia jadi begitu adalah kerana satu fahaman yang silap terhadap agama. Dan fahaman itu kita kenali dengan satu lagi istilah yang mungkin orang rakyat jelata akan lebih keliru, iaitu al-ghulu. Yes. Al-ghulu itu secara mudahnya kalau kita sebut dalam bahasa yang mungkin dipahami ialah melampau lah, ataupun ekstrim. Dan benda ini bukanlah baru, bahkan Nabi SAW telah pun memberi amaran ya di dalam hadisnya, hadis sahih di atas syarat Imam Muslim dan Bukhari, menyatakan bahawa iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, iaitu berhati-hati kalian, jaga-jaga ya daripada bersikap melampau. Sesungguhnya orang yang sebelum dari kalian hancur mereka kerana melampau-lampau dalam urusan agama. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan sikap dan sifat melampau ini kepada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab daripada Nasrani dan Yahudi, yang Allah sebut, ya Ahlul Kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai orang yang Ahlul Kitab, jangan kamu melampau dalam urusan agama kamu. Dan di sini semua kita sedia maklum bagaimana orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah
Uzair, Nabi Uzair itu adalah anak Allah. Manakala orang Masihi menyatakan Isa bin Maryam, ya, ibnullah. Misalnya Isa bin Maryam itu juga adalah merupakan anak Tuhan. Inilah melampaunya mereka. Melampaunya mereka juga ialah dari kalangan mereka yang mengamalkan agama itu dengan apa yang tidak disyariatkan. Tapi menyatakan ini daripada agama. Nah, ini jawapan tadi itu. Apa juga pemikiran termasuk yang terkeluar daripada ucapan-ucapan. Khususnya daripada kita panggil khawarij politik, ya. Maka disitulah sebabnya terkeluar perkataan-perkataan seperti taghut, seperti takfiri. Maka perbuatan antaranya lahir daripada apa pemahaman itu juga takfiri, iaitu mengkafirkan sesama umat Islam, dan itulah asasnya terkandung di dalam amanat Haji Hadi itu, yang sudah tentu apabila ianya keluar daripada pemimpin yang dihormati dengan label dan imej Islam, maka orang awam akan menganggap itulah kebenaran. Itulah satu perkara yang kalau orang sebegitu rupa berkata demikian, pasti ianya satu kebenaran. Jadi dari situ, tanpa kawalan, tanpa petunjuk yang betul, mereka menjadikan label takfiri, mengkafir-kafir, termasuk memunafikkan orang. Dan kafir itu pula dikategorikan pula ini kafir harbi, ya. Maka ini semua adalah satu budaya yang sangat tidak sihat, dan dalam dunia hari ini mungkin orang yang mendengar amanat Haji Hadi itu di Terengganu waktu itu terhad kepada mereka lah. Tapi kalau hari ini ungkapan-ungkapan itu disebarkan melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui komen-komen yang kita dengar, maka bagi saya ia telah menyebabkan masyarakat akan rosak. Kerana dengan kenapa dia rosak? Kenapa? Ini semua kena penting ni. Sebab itu syariat Islam dia dah sekat perkara ni daripada berlaku. Sebab yang dikatakan ahlaka tadi, maka apabila satu, mereka bermudah-mudahan di dalam melabel orang seperti kafir harbi. Kafir harbi ni implikasi dia besar. Betul. Sangat besar, because it is a license to kill. Sebab you kata darah dia halal. You boleh halau dia keluar daripada tanah air ini. Dan you boleh confiscate semua harta-harta benda, dan anak-anak dia juga tak dilayan seperti rakyat biasa. So perkara tersebut, dalam adanya hukum harbi itu ditetapkan oleh syariah dengan satu syarat yang ketat. Dia mesti memerangi Islam. Dia mesti menyokong orang yang memerangi Islam. Dan dia menjadi orang kata pengintip-pengintip untuk menghancurkan sebuah pemerintahan Islam. Semua itu kita tak boleh mudah-mudah. Bila kita mudah-mudah, maka kita pada waktu yang sama consequently kita memberi fatwa yang akibat fatwa itu implikasinya ialah hukum dia halal darah. Bila halal darah, saya bunuh dia, okeylah. Maka saya telah melaksanakan satu tanggungjawab agama. Apakah betul perkara itu? Jadi benda-benda inilah yang saya tengok, kita kalau tak kawal, maka benarlah kata Nabi, ahlaka man kana qablakum. Hancur. Dan kita tahu Kristian berpecah belah kepada berapa ribu denomination. Begitu juga kaum Yahudi, ya. Jadi apakah kita nak itu berlaku kepada kita? Sebab itulah ayat Quran mengingatkan kita, ya ahlul kitab, supaya umat Muhammad ambil pengajaran. Jangan jadi begitu. Dan segala puncanya bermula daripada al-ghulu fid din. Jadi inilah budaya takfiri yang kita maksudkan, yang semakin berluasa hari ini, bermudah-mudahan menghukum orang, dan lebih teruk daripada itu, menganggap hanya dirinya sahaja yang betul dan suci, malah mendakwa untuk masuk syurga, tiket tu ada dekat dia. Kena duduk dalam parti dia, kelompok dia, sokong orang dia, barulah boleh masuk syurga. Jadi inilah bagi saya yang lebih fundamental yang kita kena handle, bahawa isunya tidak mudah kerana ia terangkum dalam usaha kita membetulkan semula fahaman syariat yang kita cuba ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita. Sebab itulah kita punya tagline, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan di kaum melainkan untuk membawa rahmat, yang akan mencakupi dan menangani isu-isu takfiri, khawariji, siasi, dan juga label-label yang merosakkan
keseluruhan struktur umat Islam. Baik YB, kita bercakap tentang menghukum dengan segi politik label, menggunakan budaya-budaya politik yang melabel orang lain. Kita dah tahu tadi mengenai budaya takfiri, budaya khawarij. Tetapi dulu saya ingat masa saya kecil, label yang diberi kepada penentang parti politik atau penentang mereka yang tidak sefahaman ni selalunya guna Syiah. Oh, ni mesti Syiah, ni mesti Syiah. Dan sekarang ni sudah lain pula. Syiah tu kurang. Sekarang lebih banyak di media sosial sekarang, kalau lain sikit, ni mesti Wahabi. Ni mesti Wahabi. Jadi kita yang tidak ada latar belakang agama ni, kita pun tertanya, dulu Syiah, sekarang Wahabi pula. Adakah kerana geopolitik di Saudi Arabia itu atau ya yang berlainan daripada Syiah, daripada menyokong tidak menyokong Iran, jadi menyokong Iran kerana tidak menyokong Saudi Arabia. Apa pandangan YB? Sebab selalunya pelabelan ni banyak politik daripada agama. Betul. Ya, kalau YB boleh terang-terangkan untuk yang kami yang kurang mahir untuk memahami. Okey, dalam bahasa layman kalau boleh please. Saya cuba. Sebab perkara ini dirujuk kepada sejarah. Betul. Sejarah Islam. Macam saya kata, asas kepada semua perpecahan itu bukan kerana percaya akidah, tapi lebih kepada politik. Itu mula situ. Dia wajarkan dengan soal akidah kemudian. Maka dalam kategori yang disebut sebagai Syiah itu ialah berasal daripada bahasa Arab. Sya'a yushayyi'u syi'atan, iaitu mewar-warkan, mempromosikan, menghebah-hebahkan. Itu daripada sya'a yasyi'u syi'atan, ya. Dan apa maksud hebah apa? Syiah ni iaitu mereka menghebah-hebah, mempromosi, mempropagandakan, membawa-bawa apa? Iaitu hubbur Rasul wa ahli bait, iaitu kasih kepada Rasulullah dan kasih kepada ahli bait. Dan itu perlu juga dicermati, ya, bukan sunnah ahli sunnah wal jamaah tidak hubbur Rasul dan juga hubbu ahli bait, tidak. Tapi dalam konteks mereka melampau sehingga ya sifat itu hululah. Ya, sifat melampau itu menyebabkan mereka membenci yang bukan di kalangan ahlul bait. Itu maksud dia. Dan dalam hal ini mereka juga tidak suka kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman. Yang mereka terima hanyalah Saidina Ali, dan mereka dari segi politiknya menyatakan bahawa kewarisan atau pewarisan kepimpinan itu hanya di kalangan Ahlul Bait, iaitu bermula Saidina Ali, dan kemudian lahirlah daripada keturunan itu imam-imam yang mereka imani bahawa yang layak memimpin masyarakat umat Islam adalah di kalangan Ahlul Bait, dan di kalangan imam-imam disebut sebagai Ithna Ashar tadi, 12 imam itu. Baik. Tapi masalahnya ialah mereka yang dikatakan Syiah ini pada mulanya hanya untuk menuntut bela di atas kematian Saidina Ali. Dan dengan itu mendakwa Saidina Uthman sebagai orang yang mendakwa Saidina Ali sebagai dibunuh, dan mereka nak bela Saidina Ali, dan mereka nak bela lepas Saidina Ali patutnya Saidina Hussein, ya, yang Hasan dengan Hussein kita tahu mesti ambil alih. Dan waktu itu mereka gunakan figura Saidina Hussein untuk mereka lawan Muawiyah yang dikatakan antara penyebab kepada pertumpahan darah dan sebagainya, berlaku perangan Siffin, berlakunya perangan Jamal, semua itu akhirnya menyebabkan kelompok ini menjadi sangat radikal dalam tuntutan mereka. Dan kita tahu peristiwa Karbala itu dijadikan sebagai epik untuk mereka naikkan semangat, kononnya Saidina Hussein dibunuh, dan mereka menceritakan bagaimana Saidina Hussein dengan kejam diseksa dan dipertontonkan kepalanya dan sebagainya. Waktu itu sentimen benci kepada Muawiyah sekaligus membawa sentimen terlalu melampau mengasihi keluarga Nabi SAW, sehingga menyebabkan mereka kemudian diheret kepada soal-soal teologi. Soal-soal teologi yang lebih detail tentang kepercayaan, tentang dia punya disiplin mempercayai, dan termasuk fiqh
di mana mereka hanya menerima fiqh daripada sumber-sumber Ahlul Bait, dan begitulah seterusnya. Tapi oleh kerana mereka kemudian bukan saja Syiah, tapi dia berkembang menjadi firqah atau kelompok-kelompok lain seperti Ibadiyah yang hari ini masih ada lagi di Oman. Itu adalah daripada kelompok Syiah yang hari ini mengamalkan Ibadiyah yang ada fiqh dia tersendiri. Di Yaman yang kita tahu Zaidiyah adalah juga Zaidiyah, itu adalah daripada kelompok Syiah yang apa kita kata lebih tertumpu pada fiqh. Tapi apa pun yang saya sebut tadi, ada kelompok-kelompok Syiah yang hari ini terdiri daripada yang ekstrim. Macam kita duk dengar Ismailiyah, ya, Ismailiyah itu dah sesat. Dia dah kata dia ni adalah nabi dan sebagainya, ya. Dan dari kalangan mereka ada yang sesat dan ada yang ekstrim, ada yang bersederhana seperti Zaidiyah yang diterima oleh Al-Azhar sebagai salah satu cabang fiqh yang diiktiraf. Kemudian ada yang dia lebih kepada bersifat politik. Dia mengimani tentang kepimpinan mesti diwarisi oleh Ahlul Bait, dan mereka secara politiknya berpegang kepada pahaman itu. Jadi dia berpecah-pecah kepada berbagai kelompok. Cuma hari ini yang lebih tertonjol dikaitkan Syiah itu ialah dengan Iran. Sebab Iran itu kita tahu pada kurun yang ke-12 begitu, berubah daripada sebuah negara yang selamanya mengamalkan sunnah wal jamaah. Bila datangnya Safavid, maka dia telah menukarkan mazhab hari itu kepada Syiah, dan kekal lah hingga hari ini Syiah. Jadi hari ini lebih orang kaitkan mudah kalau Iran Syiah. Dan macam saya cerita, latar dia panjang. Ada pula yang Wahabi ni pula, dia datang lagi jauh kemudian. Imam Ahmad Ibn Wahab ini, Muhammad Ibn Wahab ini adalah seorang pemuka, tokoh yang menyatukan Saudi waktu itu banyak terlibat dalam soal-soal bid'ah. Itu yang dia orang kata ini si Wahabi ini bid'ah. Sebenarnya tidak. Zaman itu, waktu itu dia berpegang kepada fahaman fahaman Imam Ahmad Ibn Hanbal yang memang sifatnya sangat orang kata berpegang kepada apa yang asal. So itu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan kemudian apa yang berlaku di Saudi waktu itu memang tak terkawal dari segi amalan-amalan, seperti mereka pergi buat ibadat di tempat lahir Nabi, seperti mereka bertawaf di tempat lahir Nabi. So berdepan dengan perkara ini, Muhammad bin Abdul Wahab ini, dia menentang semua perkara-perkara ini dengan mengembalikan semula keaslian amalan beragama. Cuma bezanya dia bergabung dengan Ahli Saud sebagai satu kekuatan politik, kekuatan agama, maka digabung, mereka bentuklah Saudi hari ini. Ya. Jadi hari ini pula orang bermudah-mudahan mengatakan ini Wahabi. Sedangkan Wahabi itu berpandukan kepada Imam Ahmad punya pandangan dari sudut fiqh dan akidahnya, dan mereka bukan keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi orang tak faham bila kata Wahabi, dia ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu jelas dia tak faham. Sedangkan Wahabi itu bukannya satu sekta mazhab yang berlainan. Dia juga daripada semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma Syiah itu digelar Syiah demikian bagi membedakan doktrin-doktrin yang sangat fundamental, seperti meyakini bahawa kepimpinan itu mesti di kalangan Ahlul Bait, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini demikian. Mereka lebih meyakini inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, iaitu orang yang kamu nak lantik dia pemimpin ialah yang berupaya dan dia itu jujur. So dua benda yang fundamental. Masuklah soal-soal akidah yang mengatakan bahawa imam-imam itu maksum contohnya. Walhal kita tahu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sahaja yang maksum. Begitulah ya, dia punya perbezaan yang orang kata membezakan supaya umat Islam tak terkeliru. Maka dikatakanlah kelompok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang lebih majoriti, dan yang keluar daripada garis itu bukan keluar Islam, keluar daripada garis itu ialah Syiah. Cuma Syiah ni pula
Panjang cerita dia. Ada yang ekstrim, ada yang sesat, ada yang apa. Manakala kita pun dari kalangan sunnah pun apa kurangnya. Ada yang sesat, ada yang ekstrim. So Sama sahaja. kita kembali balik kepada alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina mahdiyina min ba'di addu alaihim, ya. Berpeganglah kamu, ya. Kamu hendaklah berpegang, addu alaihim bin nawajid. Kembalilah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan sunnah yang telah aku tinggalkan dan khulafa'ur rasyidin yang mereka ini merupakan petunjuk, dan peganglah mereka ni umpama engkau menggigit dari gigi geraham engkau, makna pegang dengan kuat. Itu saja yang kita faham apa yang dimaksudkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Baik YB. Wah, jadi panjang lebar. kita dah jadi. Panjang lebar saya dapat pengajian Islam hari ni, lecture. Alhamdulillah, sebelum ni saya tak tahu sangat. Okey, YB, kita nak menginjak daripada isu Khawarij, pelabelan Syiah, Wahabi dan sebagainya tu. Kita nak deep down sikit kepada perkara asas yang orang senang nak faham sekarang. Budaya fitnah di kalangan masyarakat juga bertitik tolak pada budaya-budaya takfiri, Betul. budaya Khawarij ini. Dan saya nak bertanya pengalaman YB sendiri. YB pernah menjadi Menteri Agama ketika PH 1.0 22 bulan itu, dan saya kira dalam banyak-banyak pemimpin politik, YB adalah pemimpin yang paling banyak kali menyaman fitnah dan ada juga disaman. Kenapa YB mengambil inisiatif untuk berbuat demikian saman fitnah ni, dan pengalaman YB sendiri? Ya, kembali soalan kita tadi, memang fitnah itu satu yang sangat dilarang oleh Islam, dan fitnah itulah yang disebut sebagai al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih buruk daripada membunuh. Jangan salah faham, ya. Bukan ini bermakna kalau gitu boleh membunuh. Tidak, bukan maksudnya itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatli itu disebut dari sudut kesannya. Membunuh, kalau soranglah, matilah dia. Tapi kalau fitnah, maka tularnya fitnah itu, bertebarannya fitnah itu sehingga boleh mengubah satu keadaan yang tak betul boleh jadi betul, yang betul boleh jadi tak betul, dan ini adalah merupakan satu fitnah kepada agama. Nah, apabila kita memahami betapa besarnya hukuman fitnah, juga kita faham fitnah itu dikaitkan dengan slander. Ya, kalau dalam undang-undang kita kata slander. Orang yang memfitnah maknanya sama ada fitnah itu melibatkan maruah dia. Sebab itu dalam Islam salah satu daripada hukuman hudud adalah orang yang memfitnah, menjatuhkan aib dan maruah orang, seperti menuduh orang itu berzina dan sebagainya. Sebab itu termasuk dalam kerangka menjatuhkan maruah orang. Fitnah itu ialah menjatuhkan maruah, ya. So oleh kerana Islam sangat penting memelihara maruah, maka itulah disekat fitnah daripada awal lagi. Dia tak mau ada ruang-ruang yang berlaku fitnah. Sebab itu turunnya ayat, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jikalau sampai pada kamu berita-berita yang tidak betul, ya, orang fasik yang membawa berita itu, maka tabayyanu, minta penjelasan. Tanya, betul ke tak? Buat investigation. Jangan tanya ke orang fasik tu. Kalau tanya ke orang fasik tu, dia akan jawab, ya betul lah, sebab dia dah fasik. Tapi maksud tabayanu itu buat your own investigation. Cari punca dia mari mana. Kerana kelak, kata Allah, kalau kamu tidak berbuat demikian, kamu ditimpa dengan rasa menyesal, mempercayai perkara-perkara yang tidak betul. Dan kamu terima itu di atas kejahilan, bijahalatin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu jadi kesal dengan kamu percaya kepada karut-marut ni semua. Itu fitnah. Ya. So, tak boleh toleransi dengan fitnah. Hukum berat. Ya. Tapi, soalan dia, mengapa masih berlaku dalam masyarakat? Jawapannya mudah. Kerana fitnah ini sangat intriguing. Orang bila cerita bab fitnah, seronok. Seronok gosip. Seronok cerita yang tak ada tapi buat-buat ada. Kait pula dengan orang tertentu. Dia jadi satu yang sangat menjadi bahan yang menarik apabila kita berbual, apabila kita bercakap. Maka dalam hal ini, kenapa manusia fitnah? Kerana nak jatuhkan maruah orang. Baik. Kalau saya punya pengalaman lah, masa saya jadi menteri dulu,
22 bulan. Menteri Agama pula tu. Berbagai fitnah juga dilontarkan. Yes. Baik. Bagi saya, untuk tubuh badan saya, tiada apa. Kamu nak hentam aku, hentamlah. Kerana aku akan pertahankan sebab nama aku Mujahid. Mujahid di mana pejuang. Aku tak kisah. Aku akan berdiri. Tapi kalau engkau fitnah itu memberi kesan kepada umat Islam, bukan atas aku saya peribadi, maka aku kena pertahan. Aku kena tahan. Contoh, apabila menyatakan bahawa tabung haji itu dijual kepada orang Cina. Ni menteri tak guna. Menteri ni jual tabung haji pada orang Cina. Saya kata ni it's not about myself. You telah implicated respected institution such as tabung haji, which I cannot tolerate because that involve about 9 million depositors. Correct. If it just was my personal thing, alhamdulillah, I take that as ujian daripada Allah. May Allah ease my burden and merepakkan lagi hubungan saya dengan Allah. But these 9 million people, depositors, siapa nak bela dia? And I am irresponsible for them. So where do I go from now? So I decide untuk pertahankan itu, saya saman. Jadi ada satu kes hari itu menyatakan tabung haji jual saham. Dia tarik balik saham dia dengan TNB menyebabkan kerugian besar dan sebagainya. Saya cek, saya pun jenis cek, saya bukan kata asal dengar tu percaya. Saya cek, tak ada dia orang kata waktu itu Datuk sebagai menteri saya minta dia orang bagi apa tu. Tak ada. That means ini tak betul lah. So tak betul. Dan lebih teruk pada itu, bila you buat lagu tu, orang tak percaya kepada institusi tabung haji yang besar ini. You're talking about asset dia about 84 billion. Depositors about 9 million. Tiap-tiap tahun dia service about 30 million orang yang pergi haji. Dan dia ada kepentingan syarikat-syarikat yang dia labur, saham dan sebagainya. So I said I have to take action. So I bagi warning dulu, as usual, tarik balik sebab ni tak betul. Tapi there are some people who insist. Kerana keras kepala. Okay lah, I said after 7 days, you tahu lah, you lawyer kan. After 7 days you tak maaf, I will sue you lah. So sue lah. Itulah sebab sue tu, not because of myself. Secondly was, yang ni pelik. Bukan saya yang saman. Saya yang menjelaskan, saya disaman. Okay. Ini lagi pelik, ini lagi menarik. Kes sama tabung haji. Kes sama tabung. Ini cerita Mujahid ni tabung haji lah, tak ada cerita lain lah kan. Cerita dia mendakwa jual kepada China tabung haji ni, aset-aset ni semua dijual kepada China. Of course, saya yang jaga, saya tahulah. Saya tahulah ke mana pergi. You're talking about SPV, you're talking about special purpose vehicle. Special purpose vehicle so happen hanya boleh mandated by Menteri Kewangan. So the menteri masa tu Lim Guat Eng. Dan menteri itu bukan as individual, dia as an institution. So kalau you jadi menteri, you lah yang bertanggungjawab untuk form the SPV. So bila kita form SPV, asal ke kata Lim Guat Eng jadi jadi menteri, jual dekat China. Si yang ni yang kata ni apa? Jangan pajak otak. Ni. Yang kata pajak otak ni, yang buat kerja ni bukan orang lelaki-lelaki, orang hebat-hebat yang bercakap berbuih-buih Baik. Saya jelas saja, I did not even sue him. Itu pun jelas dalam X. Masa apa yang ada dalam akta. Apa yang ada dalam akta. Apa yang dijawab sendiri oleh waktu itu Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri in the parliament. My question, handset, bukan record. Itu saja. Dan saya sebut sikit, fitnah ni bahaya. Jaga-jaga, nanti dia akan kembali balik kepada orang yang memberi fitnah itu. Fitnah itu simple saja. Dia pula rasa manusia ni la ilaha illallah. Tapi okeylah. You saman, baguslah. I can answer in court lah. I can bring all the document you want. True enough. Bawa pergi court. Saya bawa lah semua dokumen. Nombor satu, tak timbul jual pada China. Itu memang betul-betul fitnah, bukan jual kepada China. Clear betul-betul fitnah. It's an SPV hotel.
Baik, hotel. Hotel betul lah. Nama tabung haji hotel tukar pada Raya Hotel. Raya Hotel ni anak syarikat kepada UGSB, Usaha Jemaah Sdn Bhd, yang merupakan SPV. So, mana yang jual kat China? Itu duduk dalam kerajaan lah. Kerajaan beli daripada kerajaan. So, apa yang orang China involved in this? Oh, just nama dia Raya agaknya. So, this pajak otak punya mangsa ni. Dia tengok nama je, ni China lah. Dan dia tak kira kenapa tabung haji hotel dulu rugi. Occupation of rate of occupant. Lepas tu maintenance. Lepas tu macam-macam. So you tak boleh maintain lah. And then the worst part masa tu kalau kita tengok what was my most orang kata apa concern kalau I tak buat sesuatu untuk SPV ni. So you imagine kita ada sick assets, kita ada good assets. So the good asset yang berjalan elok terpaksa tanggung the sick assets. Hutang terpaksa tanggung apa sahaja liability yang ada. Dan the worst part is that it will bring effect to the 9 million depositors punya dividen. Betul. Macam hari ni lah orang bercakap KWSP keluar dividen tinggi tapi pakai duit dividen. Pakai duit apa? Pendeposit. Ini cerita lama lah ni. Ini pajak otak orang cerita lah. You know, tabung haji ni, dia ni adalah di bawah Akta Tabung Haji 1985. Akta Tabung Haji ni syarat nak keluar dividen dua. Satu mesti untung. Yang kedua aset kena lebih daripada liability. Barulah boleh keluar. Sebelum saya ambil, dua-dua kriteria ini tak fulfill. Aset lebih rendah waktu itu. Sebelum saya ambil lagi. Kemudian tak ada untung. Tapi dia nak tunjuk. KWSP yang orang duk bising hari ni. Yang orang duk bising ni. Ini gerakan pun bising. MCA pun bising. Kononnya ini bagi keluar dividen tinggi. Menyebabkan rugi kepada KWSP. Apa cakap ni? Sebab dia untung tu lah yang dia boleh bagi. Dia buat keluar tu. Dia kena tengok akta KWSP. Bukan boleh keluar-keluar macam Pak Mantelo punya skim. Ya, betul. So I cannot imagine level begitu boleh fikir semudah itu. Sama ada dia tak tahu atau dia buat-buat tak tahu ataupun memang dia tak tahu apa-apa. And they are leaders. Yeah. You imagine orang bawah seperti kita yang tak tahu apa. When leaders talk like that, he must be true. Betul. Who am I to say no? Jadi apa jadi dengan kes yang tabung haji tu tadi? oh ya, belum cerita Pak KWSP. Aduh. Tak apa dia selalu macam tu kat JPO ni. Nah, so okay. I think there's a relationship there. So what happened to that? Lepas tu bawa mahkamah, saya prove my case, saya menang lah. Menang tu dengan maksud you punya saman kepada dia itu tak betul. What he said in his answer was true and justified. So menanglah. Dia tak puas hati. Biasalah kan. Bawa pergi kepada Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi menang lagi. Dia nak bawa rayuan, dia tahu dia akan kalah. So dia stop di situ. So I won the case. For me, mungkin orang salah anggap. Orang kata, oh Mujahid menang peribadi. It's not my personal punya victory. It is a victory for tabung haji. And I was true. Benar saya punya niat itu. Memang hari ni tabung haji on the right track. Everything went on fine. Semua okey. Dividen okey. Tak ada apa. So tak adalah lari ke China dan sebagainya sebagaimana yang difitnah dulu. Oh my god. Tak ada. Saya pun tak ada. Ramai yang nyaris termakan you pun fitnah percaya tu. ya? Tak adalah saya tak percaya lah. That's ni. Tapi banyak makcik-makcik yang bertanya masa tu. I cannot blame them. I cannot blame them. You see, when you have such a respected institution as Tabung Haji, who holds 30,000 to pilgrimage every year, which is best service in the world. Suddenly this guy named Mujahid came and difitnahkan, jual aset Tabung Haji. Kalau you lah makcik Kiah di kampung lah, sentimen lah. confirm lah. I akan kata jahat betul lah. So I said, I don't blame them. Tapi the leaders. Jadi dalam hal fitnah ni, Al-Quran pun mengatakan bahawa azab yang pedih yang mana
dikenakan ialah kepada mereka yang memimpin, yang mereka di kalangan yang memulakan fitnah itu dan menyebar-nyebarkannya. Kepada mereka lahum azabun alim, pada mereka azab yang sangat pedih. Jadi maknanya fitnah adalah satu budaya yang sangat meruntuhkan masyarakat. Dan kembali balik pada soal fitnah-fitnah, antara lainnya kata saya sokong LGBT. Okay, they are two different things. You engage with them either to show them the right way, if I may say that, or either you want to give them a better life. Saya bagi contoh hari ni, kalau you pergi dekat tempat-tempat maksiat, mereka ini di kalangan maknyah-maknyah ni, dia ditolak oleh masyarakat. Masyarakat tak nak terima dia. So how dia nak hidup? Akhirnya jalan mudah lah, lorong-lorong belakang lah. You want that to see in the society? So masa menteri, engage lah. Apa masalah? Tapi bagi dia, engage itu bermakna sokong. Ni pajak otak punya masa lah ni. Engage bermakna sokong, bukan engage bermakna nak selesai masalah. So tuduhlah saya LGBT. Bila tuduh saya LGBT, as I said, it's not about me. Okay, it's not about myself, but menuduh, dan lebih buruk pada itu satu yang sangat sesat fahaman ni ialah you LGBT kan, I can do anything I want to you. I nak strip you off, I nak strip your maruah off, your honor off, because you dalam masyarakat you are unneeded in the society. You are a filthy people. So I can pijak you, even I can bunuh you. It's nothing wrong. I feel proud because I do that. Do you think that's right? That's wrong. I may not like them, I may not like their behavior, but that doesn't justify me to do violence to them. Just by saying that, dalam kelompok pajak otak ni, just by saying that, maksudnya you sokong LGBT. Dia sudah tak boleh different. Perlembagaan menyatakan hak rakyat, antaranya yang hak dia punya tidak disakiti dan sebagainya. Dia tak boleh different bahawa behavior satu perangai, hak satu perangai lain. Dia kata, oh Mujahid ni bagi hak kepada LGBT. You see that? You see how difficult for me as a minister at that time to tell the truth about apa dia hak dan apa dia behavior. Okay. Fitnah. Oleh kerana saya merasakan dari segi kemanusiaan, benda itu tak patut berlaku. Kalau dibiarkan, seolah macam saya kata tadi, you mewajarkan untuk buat apa saja kepada golongan ini. Dan ini sangat bertentangan dengan Islam, walaupun behavior mereka itu kaedahnya cara yang lain. Maka saya pun bawalah ke mahkamah. Dan ini memang saya saman PAS. Sebab PAS yang bawa idea ini, as a party. Dan saya saman Taqiyuddin sebab dia setiausaha Agung PAS. Sebab benda ini dia keluar dalam Facebook resmi Parti PAS. Kes ini akan berlangsung hujung tahun ini. Interesting. So kita tunggulah. Belum ada keputusan. Dan saya pun tak boleh lebih-lebih lagi. Betul takut prejudice, subjudice. Yes. Okey, YB, kita dah menginjak 44 minit. Saya baru saja. Dah. Belum masuk lagi politik ni. Tak apa. Kita boleh teruskan siri kedua nanti insya-Allah. Cuma saya nak bercakap tadi YB katakan yang memang kalau ditengokkan fitnah ini memang satu perkara yang akan merosakkan masyarakat, merosakkan negara. Tetapi kalau kita perhatikan ada satu parti politik di Malaysia yang sinonim dengan fitnah. Mereka parti yang paling banyak kalah saman fitnah. Parti apa? Mengeluarkan, saya tak nak sebut di sini. Tak nak bagi promotion kan. Tetapi dan juga baru-baru ini ada seorang pemimpin muda yang kalah saman fitnah dengan parti bukan Islam. Ya? Dan dibayar oleh keseluruhan ahli parti. Banyak loh. Banyak, 800,000. Dan dikeluarkan dalil oleh Presiden parti, ini merupakan fitnah itu kalau ia part of the jihad. Seolah-olah itu dihalalkan. Itu Mursyidul Am dia. Ya, Mursyidul Am lagi besar, besar daripada Presiden. Jadi saya tertanya-tanya seolah-olah ingin menghalalkan fitnah disebabkan nafsu nak berkuasa atau nafsu berpolitik itu. Komen YB. Macam mana host kata tadi, saya pun tak nak berpolitik dalam hal ini. Tapi saya nak pergi kepada isu yang lebih fundamental ya. Pertama,
you sebagai seorang ahli parlimen yang dilantik oleh rakyat, every word yang you kata sangat penting kerana it will be for you or it will be against you. And then unfortunately yang you kena saman itu satu benda yang sangat melucukan dan terlalu sangat basic yang membuktikan betapa otaknya terpajak begitu ekstrim sehingga dia tak dapat bezakan soal surname hanya kerana niat dia nak mengaitkan individu tertentu dengan komunis. Tanpa you go through into the Chinese culture yang punya sangat complicated surname ini. Ya, bukan dia macam kita ya. So just because you nak kaitkan dengan sesuatu yang you nak wajarkan, why you do that? Because you nak create hatred. That is the only objective. You nak create hatred, benci. So how do I do that? Ini nama Lim Guan Eng. Oh, ini Lim Chimping. Ini Chimping. Lepas tu dia kait pula dengan Singapura pula. Lee Kuan Yew. Yang ni Lim, yang ni Lee. Okey lah, bunyi lebih-lebih kurang. You see that? How extreme the mentality is. I just don't want to say this, but the greatest extreme of stupidity. Okay? Tak apa. Kemudian bawa ke mahkamah lah. Because, I mean, you are making a mockery out of my family name tau. And dalam Islam dilarang untuk kita menghina mana-mana nama. Ya? Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jangan kamu menghina-hina, melabel-label orang dengan nama-nama yang tak betul. Baik. For sure lah bawa menang. Ya? Baik. Itu satu bab. Yang bab menyedihkan lagi, benda itu terbukti tak fitnah? Terbukti fitnah. Betul. Palsu, terbukti palsu. Tapi diwajarkan. Kenapa saya kata wajarkan? Dia normalize deception kepada satu benda yang mulia. Apa dia? Derma jihad. Infak. Infak ni bahasa mulia, iaitu membelanjakan ke arah jalan yang baik. Tak ada infak ke jalan jahat, tak ada. Infak semua ke jalan baik. Maka you berinfak dan berjihad untuk bayar pemfitnah yang Islam larang kita berbuat demikian. You bayar dia supaya you boleh menyelamatkan dia. And you know why they do that? Because mereka tak nak by election. You imagine? Betul, tak nak bankrupt. Yes, you know. Boleh ke you wajarkan agama just because you nak selamatkan you punya politik? Inilah yang kita duk sebut tunggang agama untuk kepentingan politik. Itulah maksudnya kalau rakyat tak faham lagi. Ya? Dan dia wajarkan benda itu. Dan keluar surat kumpul duit, dapat dalam masa berapa lama ya, dah terkumpul. Ya ke tak, kita pun tak tahulah. Tapi dah terkumpul 820 juta ya. Maka selamat. 820,000. Yes. Ya, 820,000. 820 juta okay, banyak sorry. tu. I take back 820,000 Okey, 820,000. So kalau saya dapat saman tu kan sono kan. 820 juta. Okay. So point saya gini. You kata DAP. Dia zikir dia DAP. Zikir DAP jahat. Okay. Tapi you are paying them money. Bukan sekali, banyak kali lah. You lawan dia, tapi you bagi duit dekat dia. Yang bagi duit tu bukan yang dituduh yang bersalah itu, tapi yang bagi duit itu parti dia. Ahli-ahli. Can you imagine? What can stupidity do more than this? Tak ada lah. Tapi because kita dalam program pajak otak ni, betul lah you kata, pajak otak lah ni. Jadi orang tak faham. Jadi orang jadi macam kena zap. Macam zombie. Dia berjalan tapi tak ada otak. So inilah masyarakat kita hari ini kerana budaya benar. Tak serik lagi. Di Perak baru ni bunyi lagi. Bahawa yang disebut sebagai seorang pemimpin yang ada yuh di belakang tu dalam DAP, anak kepada yuh seorang lagi yang YTL ni. Apa dia kaitlah pula dengan kilang simen apa semua. Sama juga.
They Walaupun dah never dibayar repent. saman. Betul. They never repent. Why they never repent? Because they know they have followers Yang pajak otak. yang dipajak otak. So in order for them to survive, teruskanlah pajak otak. Dan we are here to free them from the shackle. Betul. YB, soalan terakhir kita untuk episod ini. Kita bercakap tadi fitnah itu kalau datang daripada parti politik, daripada pemimpin-pemimpin yang kita pandang tinggi. Dia melakukan fitnah, boleh juga mendatangkan fitnah kepada agama, kerana masyarakat bukan Islam akan memandang inikah kualiti pemimpin Islam. Kalau menipu, membuat fitnah, benda-benda yang tak betul, dan ia mendatangkan fitnah kepada agama. Itu yang selalu dikatakan di dalam pelbagai perbincangan. Cuma kita tengok di Indonesia ada depolitisasi agama. Maknanya di Indonesia itu tidak dibenarkan nama agama, apa-apa agama sekalipun digunakan oleh nama parti politik, digunakan dalam nama parti politik. Jadi kalau kelangsungan politik di Malaysia ini, adakah depolitisasi agama itu bersesuaian untuk Malaysia sekarang? Dua soalan tu. Kita rangkumkan dua. Satu, yang kalau kita ini bawa image Islam, tiba-tiba orang melihat perangai buruk yang kita buat, Betul. lalu kita dianggap sebagai mewakili Islam. Menarik ya, sebenarnya Abdullah bin Bayah, seorang tokoh ulama besar dari Mauritania yang sekarang duduk di Qatar. Dia menyebut salah satu daripada tujuan agama itu, objektif besar agama itu, kita tahu dia nak pelihara agama, dia nak pelihara nyawa, dia nak pelihara harta, dia nak pelihara kehormatan diri, dan dia nak pelihara harta. Baik. Ditambah satu lagi. Apa dia tambah lagi? Memelihara kemuliaan image Islam. Bagi dia, kemuliaan image Islam itu menjadi tujuan agama diturunkan. Dan inilah yang kita kata salah satu daripada yang berlaku hari ini. Image Islam itu tidak dilihat mulia, seperti dikaitkan dengan teroris, dikaitkan dengan kemiskinan, dikaitkan dengan perpecahan, dan dikaitkan dengan image yang berbohong dan tunggang agama. Maka tanggungjawab kita, I tend to agree with Abdullah bin Bayah, bahawa menjaga agama itu bermakna apa? Mencapai tujuan agama itu ialah juga memelihara kemuliaan Islam. Oleh itu kita menentang keras mereka yang melakukan perkara yang keji, seperti fitnah memfitnah, seperti berbohong dengan menggunakan label agama. Nah, di situlah kita menyatakan bahayanya kalau dibiarkan demikian. Bukan bahayanya kepada kita, tapi bahayanya kepada maksud beragama itu apa. Seolah ya, kamu boleh beragama, kamu boleh saja menipu, kamu boleh saja membunuh, kamu boleh saja berbuat perlakuan keji, kamu bisa jatuh dalam kancah kemiskinan asalkan kamu ada agama. Adakah itu yang dimaksudkan dalam beragama? Jadi itu satu bab. Ya, saya setuju, kita kena tentang ini. Tetapi untuk menyatakan kerana itu maka kita depoliticizekan agama seperti yang berlaku di Indonesia, mungkin dia ada dia punya local context, dia tersendiri. Tapi dalam rangka Malaysia, oleh kerana Islam itu agama persekutuan, oleh kerana Islam itu dijadikan sebagai agama resmi negara, manakala agama lain bebas, dan raja-raja itu adalah simbol agama dan sebagainya. Kita ada pula undang-undang syariah di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan, di wilayah persekutuan. Maka untuk membuat rumusan dengan itu, kita pun kena depoliticize dengan maksud buang agama dalam konteks politik. Saya kurang setuju. Kerana bagi saya, nilai agama itulah hakikatnya yang memberi kemuliaan politik itu. Apa dosa agama? Ini dosa orang-orang yang menyalahgunakan agama. So, kenapa you nak salahkan agama pula? Sedangkan agama itu menyeru kepada segala nilai-nilai yang baik. Adab-adab sopan untuk kita berpolitik. Tidak ada pembohongan, penipuan. Jadi, kita nak kena ubah budaya itu dengan kita meluaskan lagi
pengaruh politik nilai atau value politics yang merupakan satu jalan keluar kepada kemelut yang kita ada pada hari ini, dan offer dalamnya itu sejarah Islam yang panjang, perbendaharaan Islam yang panjang dalam soal politik ini. Kalau kita nak ketepikan sahaja sangat-sangat merugikan umat ini, dan kita takut backlash kepada kita depoliticize in terms of kita buangkan Islam daripada kita beramal dalam politik. Bagi saya backlashnya itu sangat besar kepada umat Islam di Malaysia. Mungkin berbanding dengan Indonesia, mereka lebih matang dan mereka dah lalui perkara itu. Tapi bagi Malaysia, saya kira pengisian nilai-nilai yang disebut sebagai values, yang mana Islam yang dibawa itu sifatnya universal, sifatnya itu lil alamin, dan kita tahu Madani juga sifatnya ada ihsan, Madani sifatnya ada hormat. So perkara itu satu yang tak boleh dipisahkan dalam konteks beragama. So kenapa kita nak punish agama hanya kerana orang-orang yang menggunakan agama itu yang hanya melakukan kesalahan? Punish them, don't punish agama. Tapi YB, saya rasa isunya ialah apabila nama Islam itu hanya dimonopoli oleh satu parti. Di dalam nama parti itu ada nama agama. Dan dia satu-satunya parti politik di Malaysia yang memegang nama agama Islam itu. Saya nak bertanya, kalau daripada segi parti politik, kita bercakap tentang politik sekejap dalam masa 5 minit ini, amanah membawa juga naratif atau perjuangan Islam itu, memertabatkan Islam, tetapi tidak menggunakan nama Islam dalam nama partinya. Adakah itu memang sengaja dilakukan kerana nak rahmatan lil alamin itu untuk menyebarkan lebih rahmat-rahmat kepada umat bukan Islam? Tapi sekiranya hanya ada satu parti sahaja yang boleh menggunakan nama parti Islam, kalau apa-apa yang mereka lakukan daripada segi politik, kerana kita tahu politik itu kadang boleh jadi kotor, akan juga mendatangkan fitnah kepada agama itu sendiri. Pandangan YB? Ya, betul. Kembali kepada soal membuang nama Islam dalam label parti politik, sebenarnya pernah dibawa perkara ini dulu pada tahun 90-an, kalau masih ingat ya. Kalau anda masih ingat, masa tu sampai bawa ke majlis raja-raja. Ya, ada cadangan untuk membuang nama Islam. Nama ya, bukan nilai tu ya. Nilai. Nama. That's two different thing ya. Names and values is two different thing. Telah dibawa ke majlis raja-raja dan raja-raja tidak setuju. Bahkan majlis raja-raja menggalakkan penggunaan nama Islam. Well, that was way back, maybe 20 years ago. Tapi bagi saya, kalau itu isunya, yang saya sebut depoliticize tadi, seolah macam kita buang terus. Itu kalau itu saya tak setuju. Tapi kalau ini mungkin kena relook balik lah, kena revisit balik atas isu-isu yang dilihat dalam parti politik ada monopoli nama Islam bagi seorang saja. Dan dengan itu dia monopoli bahawa dia saja yang mewakili Islam. Sebab itu kalau tanya amanah, kenapa kami tak mau nama kami contohnya Parti Progresif Islam contohnya. Bisa saja kami namakan diri kami parti politik Parti Progresif Islam. Tapi panjang lebar kita founder waktu itu kita berbincang dan kita bermesyuarah, kita akhirnya bersetuju dengan nilai apa yang paling besar yang dibawa oleh Islam. Maka nilai yang paling besar dibawa oleh Islam ialah dalam kepimpinan ialah amanah. Dan amanah itu disebut oleh hadis Nabi SAW, ya, la amanata liman la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada amanah. Jadi bagi kami menganggap bahawa value atau nilai amanah itu dilihat sebagai trust kepada kepimpinan. Maka kami lebih suka mengaitkan value pada diri kami. If anything goes wrong, waliyazubillah, kalau ada benda yang berlaku salah di kalangan, salah laku pemimpin-pemimpin amanah, parti amanah, maka dia telah salah membawa value itu, tapi nama Islam tetap terjaga. Itulah hasrat dan niat kami kenapa nama kami itu Parti Amanah. Dan tanpa menyebut parti kami itu nama Parti Islam, tapi segala perbendaharaan falsafah, segala perbendaharaan adab-adab berpolitik, semuanya sudah tentu diambil daripada sejarah Islam dan syariat Islam. Sebab itulah tagline kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau melainkan untuk membawa rahmat ke sekalian alam, which encompasses the feeling of compassionate, which encompasses the feeling of justice,
which encompasses the feeling of respect, and most of all kita bergerak dalam local context, yang mana Perlembagaan Persekutuan itu memandu kita dalam setiap tindak tanduk politik, dan kerangka struktur masyarakat yang pelbagai itu memimpin kami dalam kami membawa hasrat dan cita-cita parti kami. Alhamdulillah, itu dia tadi kita bersama dengan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal. Saya rasa saya dapat tazkirah Islam panjang lebar hari ini, banyak yang saya pelajari, dan kita insyaAllah akan bawa lagi Dr. Mujahid ke konti JPO. Tanya politik lah pula. Politik pula hari ini sebab nak cakap pasal budaya fitnah Khawarij itu panjang lebar, kita belajar sirah Islam dan sebagainya. Jadi terima kasih Doktor atas masa dan dukungan ke atas JPO. Saya suka kerana tadi Wabi Senator kita sebut banyak kali pajak otak, jangan pajak otak. Mempromosikan juga podcast kami ini, jangan pajak otak. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri atas sokongan ini, dan insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Saya Liana Marzuki dan kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.